isu banjir yang telah berpuluh kali beta nasihatkan untuk diselesaikan dengan segera. Beta pernah menasihatkan agar pihak kerajaan negeri merujuk kepada pakar-pakar dari negara luar, terutamanya negara Netherlands, bagi mendapatkan idea terbaik di dalam mengatasi masalah banjir di negeri Selangor. Namun malangnya nasihat beta tidak dipeduli dan tidak diambil berat, diibaratkan seperti mencuak air di daun keladi sahaja. Beta difahamkan bahawa setiap tahun akan ada peruntukan dari belanjawan negeri bagi mengatasi masalah banjir. Namun tiada hasil berkesan yang dapat dilihat sehingga ke hari ini, dan banjir masih tetap berlaku di beberapa kawasan, terutama di kawasan perumahan di daerah-daerah negeri Selangor, sehingga menyusahkan rakyat beta. Pada hari ini, beta sekali lagi menasihati kerajaan beta agar memberi fokus utama di dalam mengatasi masalah banjir ini. Perancangan dan tindakan untuk jangka masa pendek dan maupun untuk jangka masa sederhana dan panjang perlu disegera dilaksanakan. Sehubungan itu dengan itu juga, beta mahu Sungai Kelang dibersihkan agar rakyat Selangor yang populasinya bertambah secara mendadak dari tahun ke tahun dikekalkan dengan sumber air yang bersih untuk minuman dan keperluan harian rakyat. Beta tidak akan jemu untuk terus bertitah agar tindakan diambil sehingga masalah banjir dan bekalan air bersih ini diselesaikan dengan ditamatkan once for all.